Aura gelombang biru yang luar biasa pada penamaan calon Dun Kajang hari ini bagaikan limpahan air laut yang melitupi tanah-tanah kering dan tidak bermaya di sekitar pusat penamaan calon di Stadium Majlis Perbandaran Kajang, Seksyen 15, Bandar Baru Bangi. Kali ini Barisan Nasional BN dengan wakilnya dari MCA Datin Paduka Cheo Mei Fan hadir dengan semangat dan tekad yang tinggi untuk tidak membenarkan Pakatan merampas semula Dun Kajang sewenang-wenangnya. Penyokong BN yang hadir menyatakan hasrat Pakatan kini sudah keterlaluan sehingga melabelkan tindakan wakil rakyatnya terdahulu meletak jawatan, mencabul sistem demokrasi dan kepercayaan rakyat di Kajang. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan agenda Pakatan berlandaskan kemelut dalaman yang dihadapi dan rakyat melihat kali ini sekiranya Anwar diberikan peluang dan ruang, rakyat akan terus dikhianati. Walaupun Wan Azizah mempunyai penyokong yang ramai, namun dengan pengubahan strategi kempen berikutan perubahan calon oleh PKR, strategi BN kali ini adalah untuk memperlahankan sedikit rentak kerana jentera parti sudah pun bergerak sepenuhnya dari awal. Apabila kita lihat perjalanan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim dan keluarga beliau menggunakan pengundi di mana jua berada daripada Pematang Pau, Penanti ke sini pula hanya kerana kerakusan politik Datuk Seri Anwar dan keluarga mereka. Oleh kerana beliau ada kes di mahkamah yang dibawa bukan oleh Barisan Nasional atau mana-mana pihak tetapi bekas pegawai beliau sendiri. Beliau kata beliau menyalahkan semua orang lain. Jadi adakah kita ni nak jadi mangsa beliau sampai bila? So dulu beliau kata kroni tak harus diberi kesempatan atau peluang. Tetapi hari ini isteri beliau telah diberi kepentingan untuk bertanding di kawasan ini. Ini menunjukkan selfishness beliau sebagai seorang pemimpin. So jadi inilah yang rakyat harus faham dan mengundilah pada 23 hari bulan dengan tepat sekali supaya Kajang boleh jadi makmur di bawah kepimpinan Barisan Nasional. Sangat menarik dan sudah pastinya Barisan Nasional akan memberi saingan yang terbaik untuk Datin Sri Wan Azizah walaupun diletakkan Wan Azizah ini sebagai satu faktor untuk memancing undi simpati. Kita sangat positif dan Puteri melihat bahawa semangat yang ditunjukkan oleh penyokong-penyokong pada hari ini memberikan satu kekuatan untuk Barisan Nasional untuk terus bekerja dengan lebih baik dan terus menawan hati rakyat. Sudah pasti kita akan bekerjasama dengan rakan kita daripada MCA, gerakan, PPP dan sebagainya untuk kita buat program bersama. Tak ada masalah untuk itu. Kita yakin dan percaya ada sinar di hujung lorong, insya-Allah. Kedengaran laungan yang bersemangat dari penyokong Barisan Nasional dengan slogan Hidup BN. Tidak kurang juga hampir 500 orang berbangsa Cina melaungkan Cheo Mei Fan Ing Sing berulang kali. Cheo Mei Fan yang lahir pada 17 Oktober 1964 dan memiliki ijazah sarjana muda sastra pengajian Cina di Taiwan merupakan calon yang terbaik diturunkan BN dalam memenangi hati rakyat, khususnya rakyat di Dun Kajang. Bagaikan satu keluarga yang harmoni, seperti sudah lama kenal, umpama mesra seorang ibu dan anak. Itulah yang dapat diungkapkan apabila melihat gelagat penyokong BN yang begitu mesra terhadap calon yang menjangkau umur hampir 50 tahun itu.
Perpaduan antara kaum yang utuh, tidak kira tua, muda, berbeza agama dan warna kulit, menunjukkan pencalonan Chew Mei Fan mewakili MCA dan BN begitu disenangi segenap lapisan masyarakat. Saya pernah berjuang dengan beliau di Kementerian Wanita berapa tahun, lebih kurang 6 tahun ya. Dan saya mendapati bahawa beliau adalah seorang wanita yang berdisiplin, berintegriti, berdedikasi untuk berkhidmat untuk rakyat ya. Dan saya nampak bahawa di Kajang ini memerlukan seorang wakil rakyat yang akan bermastautin di sini untuk membantu semua rakyat yang ada di sini. Jadi saya nak minta kepada semua pengundi di Kajang ini, berilah peluang kepada Datin Paduka Chew Mei Fan ya. Kami ada seorang calon yang sangat bagus, rajin, ikhlas. Saya harap semua pengundi Kajang boleh sokong Chew Mei Fan. Undilah Chew Mei Fan. Chew Mei Fan dia seorang yang baik sekali, yang jaga kita wanita. Sebab saya kenal dia pun nama juga. Even single mother ada problem, yang pertama kita beritahu dia cepat-cepat turun. Jadi kita kali ini saya haraplah semua orang wanita dekat sini, penduduk rakyat, haraplah sokong dia sebagai wakil rakyat dekat sini, sebab dia boleh jaga dekat tempat-tempat sini yang bagus sekali. Rakyat Kajang, pengundi Kajang haruslah ambil perhatian dalam faktor ini, sebab calon ini seorang calon yang bagus dan juga seorang yang boleh bekerja di akar umbi bandingkan dengan calon PKR. Kita mahu tahulah sebab beliau juga adalah dulu ketua wanita MCA. Bila ada sesuatu perselisih fahaman di dalam parti, beliau juga ambil tanggungjawab untuk meletak jawatan di atas dasar prinsip beliau. Ini menunjukkan komitmen beliau sebagai seorang pemimpin. So far alhamdulillah, dia calon ni orang kata low profile, dia boleh ramai dengan orang ramai, so dia tak ada masalah. Kalau dia boleh dengan Melayu ke Cina ke India, dia tak ada masalah apa-apa pun. So harapan kita kalau boleh kita nak pemimpin yang boleh dekat dengan rakyat. Kita tak perlu ada pemimpin yang ada banyak isu kat belakang. So kita dah cukup maju, so kita dah cukup orang kata aman, Malaysia ni dah cukup aman, so kita tak payah lagi adalah provokasi-provokasi yang tak patutnya. Lepas itu kita sokong dia, sebab yang penting itu Chew Mei Fan dia seorang yang selalu apa yang dia cakap dia boleh tepati, macam janji ditepati. Lepas itu dalam MCA ataupun di mana-mana dia sudah banyak buat sumbangan untuk semua orang. Beliau juga satu orang pemimpin yang bagus dalam masyarakat Cina. Saya harap semua pengundi Kajang boleh undi dan sokong Chew Mei Fan dalam pilihan raya kecil Kajang ini. Keputusan PRU 13 menunjukkan PR begitu kuat di Selangor dan Kajang. Tetapi, dengan pelbagai masalah dalaman pentadbiran negeri ditambah dengan pelbagai masalah dalaman parti PKR dan Pakatan Rakyat, sokongan rakyat kepada mereka kelihatan menurun. Sokongan terus merudum apabila Adun PKR Kajang meletak jawatan dan mengosongkan kerusi tanpa sebab munasabah. Rakyat kesal, pengundi berasa dipermainkan. Dengan pelbagai indikator, PRK Kajang kali ini sekaligus mampu menjadi anjakan paradigma kepada kebangkitan Barisan Nasional.